Okay, pada vlog kali ni aku nak bawa korang pergi ke Hat Nyai, okay. And sekarang ni aku tengah kemas-kemas, okay, sikit lagi nak settle. Untuk trip ke Hat Nyai ni aku pergi dengan family aku. Kita orang pergi ke Hat Nyai selama 3 hari 2 malam. Tak lama pun. And kita orang pergi dengan kereta kita orang sendiri, dalam 2 buah kereta. So ni first time aku pergi ke Hat Nyai. And ya, kita tengoklah macam mana, okay, trip ni macam mana. Aku memang excited gila. So aku akan keep update dengan korang. Kita tengok macam mana vlog pada kali ni. Okay, sebelum tu aku nak kemas barang dulu. So ya, okay, ni barang yang aku bawa. Okay, ni aku bawa 2 beg je. Okay, ni beg baju dengan barang yang penting-penting lah, okay, dalam beg ni. Ouch. Alright, so lupa aku nak beritahu. Okay, aku akan pergi ke Hat Nyai itu esok hari. So malam ni kita orang akan bergerak ke Kota Baru dalam pukul 12 macam tu, 12 malam. Okay, sebabnya aku sekarang ni tunggu adik aku balik ke Terengganu lah. Okay, dia dari Kuantan. Okay, so dia kerja hari ni. Dia balik kerja dalam pukul 9 malam macam tu. So sekarang ni dia tengah on the way lah ke Terengganu. And ya, kita orang bertolak lewat sikit lah, nak pergi ke KB. Maybe kita orang akan sampai ke Kota Baru dalam pukul 3 maybe lah. Okay, kalau jalan tak ramai orang mungkin awal sikit. Kalau ramai orang mungkin lewat sikit. Aku rasa memang penat sikit lah, okay. Sebab esok kita orang pun akan bertolak ke border apa, Rantau Panjang tu, maybe lepas subuh kot. So ya, aku akan keep update and kita akan jumpa lagi nanti, okay. Alright, so adik aku dah sampai. Sekarang ni nak pukul 12, okay. So kita orang dah nak bertolak dah. And ya, so ya, jomlah kita pergi. Okay, lewat juga ah, kita orang tolak pukul 12. Maybe nak sampai pukul 3 kot. Okay, so the journey begin. 2 hours later. Oh, finally sampai weh. Aku sampai dalam 2:30 pagi. So ya, jom kita jumpa esok je lah, okay. Kita jumpa esok. And aku dah penat, aku nak tidur. So ya, bye. Okay, so aku dah siap-siap. Kita orang dah siap-siap. Hai. Okay. So ya, sekarang ni dalam pukul 6.35. Okay, 6.35 pagi. So kat luar gelap lagi. Nampak tak? Nampak tak? Gelap lagi lah. Okay, so ya, okay, ni adalah outfit aku pada hari ni. Aku lupa nak bawa tali pinggang. So macam londeh sikit lah. Semua orang dah almost siap. And ya, sekejap lagi kita orang akan bertolak lah. Rasa apa, dek? Let's go. Oh, Shopee.
Hai. Kat border Thailand baru sampai. Oh, dia ada saiz juga. Okay, so kita orang baru sampai dekat ni apa? Sungai Golok Boundary Post. Okay, so kita nak pergi ni apa? Scan pasport kita orang dekat border ni lah. Okay, so ya. Alright, so aku dah settle, scan, dah pass. Sebab tak ada yang kena tahan. Lepas ni kita orang nak pergi makan kejap dekat Golok. Okay, apa nama kedai dia tu? Kita orang nak pergi makan dekat Jirapan. Nasi kaumok dekat situ. So semua dah settle. Sekarang ni kita orang nak tukar duit. So ya, kita nak tukar duit 300. So kat sini ada berapa? 100, 200, 300, 2,300 baht. 2,300 baht. So ya, kita orang dah sampai dekat restoran Jirapan. Okay. So kat situ dia ada jual nasi kaumok. Nasi kaumok memang favourite aku lah. Okay, so kita try macam mana, sedap ke tak. Kalau tak silap aku, kedai ni yang Khairul Aming punya favourite. Khairul Aming cakap sedap Kita tengok sedap ke tak. Adik, lambai. Lambai. Okay, so kita orang dah settle makan. Memang sedap lah. Macam yang pernah aku makan dekat Terengganu tu, dia ada jual juga. Rasa dia lebih kurang sebab yang Terengganu punya tu pun orang Thailand yang buat. So sama lah. Sedap. 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 Hujan pula sekarang ni. Lepas ni kita orang nak pergi ke mana Lupa lah. Sekarang ni waktu Thailand baru 8.40
8.45 waktu Thailand. Dia sejam lewat daripada waktu Malaysia.สะกดมนต์ปลายรักกูหลงกูเอาแต่พำเพ้อหากินนอนไม่ได้ถ้าไม่ไปหาจะเสกขาดท้ายรักเพียงแต่กูอมมันเลยก็กึกกึยขอให้เธออย่าไปหลงรักใครรักแต่กูคนเดียวคนนี้ไงไม่ว่าจะทำอะไรก็นึกถึงแต่กูให้นึกถึงแต่กูรักกูหลงกูมันลึกรักจะเสกรักจะเสกลงคนอย่างเธอมันอันตรายปล่อยไม่ได้เดี๋ยวแกมาสนอยากได้ยินก็มาอยู่ร้านจากปากเขาเธอแต่คนจะกินกระทะจะลองพูดเพราะไม่ฟังทุกคนจะมันได้ผลนะไอ้เบ้าหน้าฉันไม่ดีเท่าไรแต่ฉันนั้นรับประกันว่าฉันคือคนจะจริงใจแต่เธอนั้นยังไม่รักก็ไม่มาค้าไม่เป็นไรแต่ระวังด้วยนะเพราะเธอจะโดนคุณใส่ผมรักกูลงกูกินข้าวไม่ได้ร้องหากูจะทำอะไรจะมองอะไรก็ขอให้เห็นเป็นนายของกูจิตตังคิดจังสาธุอาระหะไอ้เลิฟยูฉันจะเสกลายมนต์สะกดมนต์ปลายรักกูหลงกูเอาแต่พำเพ้อหากินนอนไม่ได้ถ้าไม่ไปหาจะเสกขาดท้ายรักเพียงแต่กูอมมันเลยก็กึกกึยขอให้เธออย่าไปหลงรักใครรักแต่กูคนเดียวคนนี้ไงไม่ว่าจะทำอะไรก็นึกถึงแต่กูนึกถึงแต่กูรักกูหลงกูนี่เซ็นทรัลหาดใหญ่So sekarang kita orang pergi Central Hut Nyai dulu. Lepas tu dia connect terus dengan ni makro tadi aku nampak. Kita orang kena check in dalam pukul 4. Lambat lagi sekarang ni baru pukul 12.10. So lambat lagi. So kita orang pergi Hut Nyai dulu lah. Hut Nyai pula. Pergi Hut Nyai Central dulu lah. Oh ada. Okay, sekarang ni kita orang nak cari makan dulu, nak lunch. Okay, sebab kita orang dah lapar. Kita orang cari lunch dekat dalam ni je lah. Okay, Central Hut Nyai ni. So, ya, kita tengok macam mana. Start. Kata Syed ambil 2 lah. Apa ni? Ambil 2 ke?
So tadi ni beli air cincau. Nasi apa tu? Ini nasi apa? Oh, seasoned omelette with rice. Wih, sedap lah air dia. Oh, cincau dia besar gila. Kita orang beli ni tadi. Dia macam loceng. Kat dalam ni dia macam korang pernah tengok loceng macam ni lah, okey. Mi tak ada. Kali dah jadi. Sama lah macam loceng. Sedap lah, sos dia sedap. Okay, so aku nak try salmon skin. Yang ni tom yum. Tom yum, yang ni prefer tom yum. Boleh lah, not bad lah. Ya, aku makan nasi daging. Ini tom yum Tom yum. Tom yum. Ni telur, nasi macam biasa lah. Macam macam ni? Sup lah. Balik makan benda tu? Muda. Oh. Apa tu adik? Apa tu? Sedap. Sedap. Okay, aku nak try yang ni pula. Nasi dengan telur. Lemak. Okay, kita orang sampai dekat Makro. Nak tengok ada apa kat dalam ni. First time aku pergi Makro. We're looking for a tumbler. We're looking for a tumbler. Ini pun okay. Ini a bit small. Straw dia besi kan? Oh, besi juga ni. Okay, so kita orang sekarang ni tengah tengok apa barang-barang macam gini lah. Tengok tumbler apa kan. Aku cakap tumbler kat sini cantik, tapi tak banyak pilihan tumbler dia kat sini. So macam tak berapa menarik lah. Okay. So suasana kat sini besar, memang besar. Dia macam IKEA, tapi dia bukan jual perabot lah.
Okay, dia jual barang-barang dapur, barang rumah macam tu lah. Yes. Lebih besar lah, memang besar. Dia macam gudang, warehouse. Dia sebiji lah macam IKEA. Kalau korang tengok kat belakang dia macam tinggi-tinggi macam tu lah. Macam IKEA. Oh, sini banyak ke? Oh, dia ada banyak lagi kat sini. Tapi dia pelik-pelik sikit. Dekat sini dia ada Pocky. Pocky ni aku tak pernah nampak. Macam freezer banana dengan coklat. And ni freezer mango. So tak pernah nampak lah tapi. Okay, dia kata ada biskut sedap kat sini. Tunjuk sikit biskut sedap tu mana. Okay. Okay, ni biskut sedap dia. Try lah. Chinese pastry chicken. Try lah. Pork filling lah. Entah. Itu sih. Okay, sekarang ni aku dah sampai dekat rumah sewa kita orang. Okay, dekat luar dia macam ni. Aku macam terkejut juga kat luar dia. Okay, tapi nampak je luar macam tu kan. Aku nak tunjuk kat dalam pula. Aku akan buat house tour untuk korang, okay. Okay, ni pintu masuk dia. Ni ruang tamu. Ni TV lah. Ni dapur dia. Okay, dia nampak je lama tapi apa yang aku sukanya, dia bersih. Dia rumah lama tapi bersih. Okay. Okay, kalau kau tengok kat sini, nampak tak? Nampak tak? Tinggi weh. Okay, kita naik kat sini. Dia bilik dia kat bawah tak ada. Dia bilik semua kat atas. Okay, kalau kau nak tahu dia ada berapa tingkat 3 tingkat. Ni bilik nombor 1. Itu tingkat pertama. Besar. Memang besar bilik dia. Dengan cerminnya. Okay. Aircon setiap bilik ada. Confirm ada. So kita naik tingkat ni pula. Okay, tingkat ni ada bilik nombor 2. Bilik air. Bilik ni pun besar. Memang besar bilik dia. Okay, lepas tu kita naik tingkat atas lagi. Okay, ni bilik nombor 3. Ni bilik nombor 3. Memang besar semua besar. Bilik dia pun semua besar. Sebab tu aku terkejut dulu. Dia dari luar nampak kecil, tapi bila kau masuk dalam, besar weh. Memang besar. Okay, ni bilik yang terakhir. Bilik nombor 4. So, ni tandas. Ni dalam ni ada 2 katil. Situ pun boleh tidur. Dan ada aircon lah. Memang besar. Selesa weh. So, tandas dia ada 1, 2, 3. Ada 3 tandas, 4 bilik. So, atas kali ni loteng lah. Okay, loteng. Nak pergi luar, tengok luar lah. So, ya. Itulah house tour untuk korang. And apa pendapat korang, okay?
Oh, okay. Penat weh, serius penat gila. Seharian weh. Yang semalam tu pun, yang aku dari Kuala Terengganu tu datang ke Kota Baru tu, kan sampai dalam pukul 2.30 macam tu kan, 2.30 pagi. Tu pun aku tak tidur weh. Aku tak tidur, aku tak boleh tidur weh. So sampailah sekarang aku tak tidur. Cuma dalam kereta tadi aku tidur dalam sejam lebih macam tu je. Kejap je. Penat weh, saya penat. Tapi setakat ni aku enjoy lah. Okay, memang enjoy, memang seronok. Kat Hanyai ni macam-macam lah. Ada bagi aku macam-macam ada. Lagi-lagi dekat Hanyai Central tu. Okay, memang macam-macam ada. So sekarang ni dalam pukul 4.30. And lepas ni pukul 5.30 macam tu, kita orang akan gerak ke Floating Market. Okay, and ke mana lagi aku berlupa. Tak apalah, nanti korang tengok je lah. Okay, aku akan update lah. So ya, aku nak solat dulu, nak mandi, segarkan badan dulu, nak cari tenaga tu balik. Okay, faham tak? Penat weh, penat gila. Tapi you know macam ni sebab pengalaman ni bukan selalu. Benda ni jarang. So aku kena ambil peluang ni lah. Okay, nak macam mana kan? Sonok memang sonok. So ya, aku akan update lah. Okay, right, so kita orang dah siap-siap nak ke Floating Market. And ni outfit aku untuk malam ni. Simple je. So yup. First time aku pergi Floating Market. Aku dah harga sebenarnya sekarang ni. Aku nak cari ais. Oh, masih lah tu. Ais sama je. Aku ni punya ni yang gitu je. Okay, so aku datang sini nak tengok suasana je, lepas tu beli air sebab aku dah harga.
Benda lain dia macam biasa lah. Dia jual dia biasa macam pasar malam biasa je. Cuma yang kelainan dia atas apa? Sampan. Atas sampan je lah dia jual. Yang tu je lah kelainan dia. So ya, kita orang beli benda ni je. And dia beli kentang dengan air juga. So benda simple je. Kita orang pun dah kenyang sebenarnya. So nak ambil suasana je lah. Macam tu lah. Alright, so sekarang ni kita orang nak pergi ke ASEAN Night Bazaar. Aku tak tahu ada apa kat sana. So ya, kita tengoklah, okay? Hai. Dah dapat. Masuk dalam dalam. Ini ya. Kakak nak apa kak? Hanya beli kakak. Vivo ada. Vivo apa? Vivo. Dia macam bling-bling sikit. Ni? Ni tak ada straw. Mana ada? Tak straw gini, tak straw tu. Jadi rabbit dah. Tunjuk sikit. Tunjuk sikit adik. Rabbit apa ni? Air ni menoi. Macam mana rabbit punya macam mana? Macam mana? Roti canai, roti pisang dipanggil roti susu lah. Okay, kita orang dah pusing-pusing dekat ASEAN apa? Night Bazaar. Lepas tu kita orang nak pergi dekat Greenway pula. Greenway tu dia lebih kurang macam ASEAN ni punya. Okay, lebih kurang. Cuma dekat sana apa kakak aku nak beli mi siam. Entahlah. Dekat situ je ada. Maybe lah. Okay. So ya, kita pergi sana pula. Semua masing-masing dah barai lah. Joget. Okay, kita
Kita orang dah sampai tapi kena jalan sikit lah. Jalan sikit kat depan tu. Kita orang parking belakang sana. So jauh sikit. Sebab kalau nak parking depan sana memang tak ada tempat. Kena parking jauh sikit. Oh, ni bandel. Oh, dekat sana dia bandel. Okay, faham. So, dekat sini sama je lah. Lebih kurang macam yang tadi yang kita orang pergi. Ini yang kakak aku beli tadi dekat Green Day. Green Day kan? Dekat Green Day kan? Greenway. Okay, beli dekat Greenway. So, ni adalah croffle. Kat atas ni dia letak gula je. Okay, next aku nak try apa ni? Pocky. Okay, Pocky. Ni adalah banana. Dekat Malaysia tak ada. So sebab tu aku beli yang ni, okay. Kotak ni kecil je, comel. Banana. Rasa dia sama je macam susu pisang tu lah. Salmon skin yang tadi yang beli dekat Hatnai Central. Okay, so berakhirlah untuk vlog pada hari ini. So aku akan sambung vlog aku untuk hari yang seterusnya lah. Okay, aku ada 2 hari lagi dekat Thailand ni. Alright, so aku harap korang enjoy tengok vlog part 1 ni.